KD Sri Indra Sakti adalah sebuah kapal milik Tentera Laut Diraja Malaysia dalam kelas Sri Indra Sakti. Kapal ini seberat 4,300 tan dan berpanjangan 100 meter. Ia merupakan sebuah kapal sokongan dalam flotila armada Tentera Laut Diraja Malaysia yang berpangkalan di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia di Lumut Perak. Ia dinamakan sempena sebuah pulau yang berada di pertemuan Sungai Perak dan Sungai Kinta berhampiran dengan pekan Teluk Anson yang kini dikenali sebagai Teluk Intan. Ditauliahkan pada 8 November 1980 dan diletakkan di dalam Skuadron Multi-Purpose Command and Support Ship ke-31. KD Sri Indra Sakti pernah terlibat di dalam misi bantuan dan menyelamat yang dikoordinasikan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. KD Sri Indra Sakti telah dihantar berkhidmat di perairan Somalia bagi mengambil alih tugas KD Mahawangsa bagi rondaan lanun di Teluk Aden pada Disember 2008. Pada bulan yang sama, ia berjaya memberikan bantuan pada kapal kren China. Semasa pencarian MH370, KD Sri Indra Sakti turut diatur gerak untuk melaksanakan pencarian. Pernah juga KD Sri Indra Sakti berjaya menyelamatkan seorang nelayan yang terjatuh dari bot di perairan Lumut. Selain menabur bakti di perairan negara, KD Sri Indra Sakti turut terlibat dalam operasi membasmi aktiviti perlanunan di Teluk Aden. Pada 17 Disember 2008, kapal ini berjaya menghalang cubaan lanun untuk menawan kapal Zhenhua 4. Ketika cuba menawan anjungan kapal, kehadiran helikopter Fennec telah menyebabkan kumpulan lanun lari meninggalkan kapal Zhenhua 4. Pada tahun 2009, kapal ini sekali lagi menggagalkan cubaan lanun yang cuba menawan kapal tangki MV Abul Kalam Azad. Dua bot lanun yang cuba merapati kapal tangki tersebut berjaya dihalang oleh helikopter yang dihantar dari KD Sri Indra Sakti dan sebuah lagi dari kapal Tentera Laut Diraja Arab Saudi. Walaupun sudah tua dan berusia, KD Sri Indra Sakti masih lagi gigih berkhidmat kepada rakyat dan berlayar menjaga perairan negara. Mungkin dianggap tua, tetapi hasil budaya senggaraan dan pengurusan cekap warga TLDM, KD Sri Indra Sakti masih menabur bakti dan jasa kepada negara.